dia punya apa ni, ejen apa orang panggil, boleh tahan jugalah meracun kan. Dia punya tong racun semua pakai racun-racun kuat lah. Tapi so far alhamdulillah lah, maksud dia keinginan kita nak memakai jati tu tercapai lah. Alhamdulillah. Kalau korang, saya ada juga jati tapi yang coffee table je, bukan yang set sofa. Tapi kita pun tak tahu grade-nya macam mana yang tu. Tapi alhamdulillah lah dah Layanan terbeli. Okey tak dengan staff? Okay. Saya pun pada peringkat awal tak tahu yang dia ni baru kerja. Tapi cara dia bercakap, intonasi suara dia tu memang saya tengok dia ni macam salesman yang dah berpengalaman lama lah. Pada peringkat awal saya tengok, budak ni lain macam. Dia punya gaya percakapan dia. Saya seronok lah dengan servis dia, layanan dia. Dia mesra pelanggan. Saya pada peringkat awal saya macam nak lagi juga. Tapi pandai dia pancing kan. Tapi baguslah. Saya tengok budak ni dia beradab lah. Maksud dia patutlah bos Ijan kekalkan dia ni. Dan memang terus terang pada peringkat awal saya cuba macam kita just dengar je lah. Tapi bila kita tengok gaya dia orang cakap entertain kita apa semua, jadi saya rasa terpanggil lah nak tengok juga apa, nak bertanya jugalah. Kalau ikutkan just nak bertanya biasa-biasa je. Tapi tengok gaya dia serve tu, jadi kita seronok lah. Pada peringkat awal tak plan pun nak beli. Memang terus terang kita bajet 2,000 ke bawah aja. Dapat 8,000 punya sofa tau. Ini terlebih sangat ni. Tapi alhamdulillah lah. Kalban baguslah orang dia. Anak yang baik lah. Alhamdulillah, insya-Allah. Abang, terima kasih banyak-banyak. Okey, kalau ada salah silap saya minta maaf nah abang. Apa-apa kita gurau, kita ke sini gurau je bang. Tapi semua yang penceritaan tu itu betul, itu bukan gurau. Maksud saya kalau ada sikit ke itu. Okey bang. Baik. Terima kasih. Sama. Okey bang. Terima kita. Ada barang kita kasih. Sold. Abang. Okey, jom.